Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kini kembali lagi bersama saya, Iman Zuhairi, wartawan anda. Hari ini, pada hari Rabu 12 Mac 2025, SMK Tuban telah menjalankan perasmian program Karnival Apresiasi Dunia Digital Seni Visual 2025. Jadi, untuk ketahui dengan lebih lanjut, mari kita saksikan. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مكروها. Merupakan satu program yang dapat Kini bersama saya, Puan Azura selaku Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah objektif bagi program kali ini? Okay, Alhamdulillah untuk program kali ini iaitu Karnival Apresiasi Seni Digital, Seni Visual SMK TU pada tahun 2025 ni. Okay. Terutama sebelum saya pergi ke objektif, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Ghazali bin Mat Taib selaku pengetua kita dan juga rakan saya iaitu Tuan Haji Roslan bin Abdul Ghani selaku penyelaras pusat sumber elektronik sekolah kita yang bekerjasama dengan saya untuk kita melaksanakan aktiviti ini. Dan objektif untuk program kali ini adalah sebenarnya kita nak menyemarakkan dan menimbulkan bakat-bakat seni di kalangan pelajar-pelajar SMK Tuban supaya pelajar-pelajar ini dia punya minat lebih mendalam terhadap seni dan memperluaskan lagi untuk mereka berkarya, khususnya dalam seni visual lah. Seterusnya, apakah aktiviti yang akan dijalankan semasa program ini berlangsung? Untuk program yang akan kita laksanakan ada 5 pertandingan di mana program ini akan berlangsung bermula hari ini 12 Mac 2025 sepanjang 6 bulan sehingga 11 September 2025 nanti. Dengan penutupnya kita akan adakan 2 hari pameran di mana merangkumi 5 pertandingan iaitu pertandingan menghasilkan ilustrasi kulit buku. Yang kedua adalah pertandingan mencipta ilustrasi poster. Yang ketiga adalah pertandingan fotografi. Kita tahu pelajar kita memang tak lari daripada fotografi. Kita bagi. Dan yang seterusnya pertandingan mencipta ilustrasi banner kantin. Dan yang terakhir, kita adakan juga secara manual iaitu lukisan doodle sempena bulan kemerdekaan nanti. Terima kasih Cikgu kerana telah sudi meluangkan sedikit masa bersama saya. Tuban berinformasi. Jadi, begitulah perjalanan Karnival Apresiasi Dunia Digital Seni Visual 2025 SMK Tuban. Sekian, Tuban berinformasi.